Perempuan ni sangat istimewa, dia kata. Dia tak ada pintu macam orang lelaki lah kan, ada satu pintu kan. Orang perempuan ni dia boleh pilih mana pintu yang dia mahu, pintu syurga. Satu je benda kat engkau, kata dia. Apa dia, saya tanya. Taat pada suami. Saya pergi umrah seorang diri. Katanya. Ya. Saya Boleh. Saya waktu tu kena ada muhrim, tapi saya tumpang muhrim orang. Jadi sampai di Mekah dengan Madinah, saya duduk hotel seorang, bilik seorang, kat Mekah seorang. Awak bayangkan. Time tu tengah macam saya benda tu kan. Saya dalam edar apa semua sendiri, menangis-nangis apa semua. Bila time nak makan, nak masuk makan, tak boleh nak makan. Tengok ada anak orang kat depan tu, depan mata saya 3 orang, 2 lelaki 1 perempuan tengah melayani apa makan. Anak-anak Arab tu tengah nak masuk mulut, tengok dia orang menangis, tinggalkan makanan, lari masuk dalam bilik. Fikirkan masa apa tu? Masa kita dengan berpisah Kenapa? semua dengan Kenapa kerja. saya? Kenapa suami kita tipu kita? Kenapa suami kita ada orang lain? Aku Kita ada buat tak cukup salah ke? cantik ke? Tona kulit tak sekata, kembalikan seri anda di Estika Medispa. Semua keluar lah. Yalah. Benda tu semua keluar kan. Kenapa terjadi pada aku apa semua kan. Yang tak nak. Tak nak. Bila saya masa saya dalam kereta tu, saya nak menuju ke Mekah tu, adalah seorang ustaz ni cakap, dia kata, Kak Engku, dia kata, perempuan ni dia boleh memilih semua pintu syurga dia kalau dia mahu. Perempuan ni sangat istimewa, dia kata. Dia tak ada pintu macam orang lelaki lah kan, ada satu pintu kan. Orang perempuan ni dia boleh pilih mana pintu yang dia mahu, pintu syurga. Satu je benda kat engkau, kata dia. Apa dia, saya tanya. Taat pada suami.